Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada subscriber yang telah pun meng-subscribe channel ni. Terutamanya pada yang subscribers yang baru. Ya. Konten kita hari ni kita nak unboxing hadiah-hadiah daripada birthday party Ria Akira. Betul. Okey. So boleh kita mulakan? Boleh. Sebab saya rasa macam seronok sebab dia colourful. Ya, betul. Okey, kita pilih yang paling dekat ni. Daripada Gamey. Tapi ni untuk Safewise. Safewise sini. Sini. This hadiah is for you. Yes, and then give me. Now we want to open, okay? Okay. Seti rasa apa ada dekat dalam? Ada haya. What do you want to see inside? I want to see present. Okey, oleh itu mari kita membukalah hadiah-hadiah ya. Okey. Alright. Okey, hadiah pertama untuk Seti. Orang lain punya birthday dia yang dapat hadiah. Close your eyes. Close your eyes. Oi. What is this? Man, what's that, man? What is this, Seti? What do you think this is? Owl. Owl. Tapi guna untuk apa ni? Tony. Saya pun tak tahu. Okay, let me open for you. Tabung. It's a tabung for you. You can put money here. You can put money this one, okay? There's another one, ah. You put coin, okay? Seti, there's another one. Close your eyes. What's that? Skateboard. Whoa. What do you say? Thank you, Mama. Bukan Mama. Thank you, Gamey. Thank you, Gamey. Thank you, Gamey. Look at the camera. Thank you, Gamey. Yeah, shout out to Gamey cakap. Shout out to Gamey. Thank you. Okay, itu saja penampilan cameo kita pada hari ini. Okey, boleh pergi main kat sana. Okay, thank you Seti Wise. Ini hadiah kedua, tak pasti daripada siapa. Rupanya birthday ni banyak hadiah. Oh, ada. Ada di sini. Daripada Aunty Resha dan Uncle Nazrin. Abang-abangnya. Abang. And Amy Malik. Ini Uncle Nazrin daripada SOG. Wah, baju lah. Baju untuk Ria Baju Akira. tiut-tiut. Oh, this is so cute. Very nice. Thank you very Terima kasih. much. So, Terima kasih Ria banyak. boleh jadi princess lah lepas ni kan? Dia memang she's a princess, truly. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, thank you so much. Next, kita buka. Okay, apa-apa sayang, saya ikut saja. Okay, ini dia. Daripada Uncle Awinta and family. Sorry lah. Tulisan doktor ni saya kurang sikit baca. Tak apa, kita buka. Tiny Button London. Oh, tu baju. Baju Oh, ya betul. Nampaknya Ria semakin banyak baju. Ya Allah, banyaklah baju dia. Ya Allah. Di sini kita ada, maaflah tuan badan tak dapat hadir lah. Ada tidur lah. Tuan badan tidur. Okay, ni memang kena buka. Okey. Kalau tidak tak muat dia nanti. Nice. Oh, dua helai baju. Dua helai baju. Thank you so much. Hadiah seterusnya. Kita ambil yang ni. Kita memang kena buka cepat lah sebenarnya. Sebab Ria Akira ni sejenis yang cepat besar. Oh. Memang mantap lah hadiah-hadiah. It's a block. It's a Lego block. Lego block. Okay. Adik punya first Lego. Terima kasih kepada pemberi. Tak ada signboard. Tak ada pemberi nama. Thank you so much. From Hakim and Suha. WML Studio Hakim dan juga Suha. Jiran kita. Kita buka macam tu je lah Dan kita memberikan dan wah, drum Abela. Abela. Memang suka mengatuk. Ni memang dia suka lah ni. Dan kalau anak penyanyi, inilah makanan ini dia. memang dia suka. Memang confirm dia suka. Music, jazz, drum. Siap ada mikrofon ni tapi tahan. Tapi nanti penuh air liu ni. Okey, Dia ada kiriman. Itulah. Tak ada card pula. Oh, patut lagi Mek. You know what? Ini saya pernah beli untuk Seti dulu. This is nice. I like it. This is very nice. Ini adalah bola. Okay. Yang kita bila kita putar dia akan bunyi yang ini iya. Dia ada macam-macam sayang. Dia boleh pusing sendiri. Okeylah, at least dia bagi dengan bateri sekali. Betul. Mantap. Terima kasih kepada pemberi. Ini hadiah daripada enggak pasti siapa. Tengok. Kita lihat. Okey. Siapa yang kena. Pun tidak pasti daripada mana. Tapi terima kasih banyak-banyak sebab dapat luangkan masa datang ke majlis
hari jadi Ria tempoh hari. Ready? Apa dia? Guys, are you ready? Apa dia? Apa dia? Jangan bergerak. Ya Allah! Ya Allah! Awak ingatkan ni apa? Ni tembak ah. Lepas tu keluar apa buih-buih kat. Betul-betul. Saya ingatkan awak ingatkan saya first nampak macam hair dryer. Awak kata baby monitor. Sorry, I'm wrong answer. Seterusnya ini dia daripada Anip and Wife. Oh, ini barang daripada luar kita dah tahulah. Dah tahu dah apa. Dan barang ni Kita- kalau jenis dalam poket tu kurang, janganlah beli. Kita orang sebenarnya tak nak ajar anak kita orang main-main Smiggle ni. Memang kita orang jalan terus je. Tapi tak sangka ada orang juga yang membeli beg Smiggle ni ya. Tapi Alhamdulillah lah, mungkin ini first and last lah hadiah Smiggle. Atau orang lain bagi, mak ayah dia takkan bagi sebab kita tahu barang ni bukan affordable. Tak affordable untuk mak bapak yang, especially mak bapak yang ada anak ramai. Siap ada pensel. Pensel yang tak So inilah beg sekolah Ria Akira nanti. So darjah 1 tak payah beli beg. Terima kasih lah. Takkanlah darjah 1 play school boleh lah awak ni pun melampau. Thank you to Anip and Wife. Ria Akira from Gemi. Oh, ini from Gemi. Tadi dia bagi hadiah kat Seti. Ni dia bagi hadiah dekat Ria Akira Ria Akira pula. Di sini ada happy first birthday. Wah, simple ucapan. Kemain besar lagi Gemi ya. Main besar lagi. Ni kawan Raya yang pertama daripada Indonesia. Okey. Puteri kepada Dinda. Dinda. Big Stage kalau orang tahu Big Stage. Dinda Permata. Daripada Dinda dan suaminya Rizal. Ah. Jadi inilah dia hadiah daripada Gemi, puterinya. So nanti Ria akan ulang alik Indonesia lah untuk buat show semua. Untuk buat show. So dia akan buat kumpulan duo bersama Gemi lah. Yes. Dan bapak dia pun muzik ke? Mak dia pun muzik. Wow. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Dia ada 3 barang dalam ni. Weh. Saya keluarkan barang pertama dulu. Weh. Apakah Kat ini? ini cincin ataupun tindikan. Tindikan ke? Ya Allah. Tindikan untuk Ria Akira di situ. Ya Allah. Ke butang baju Melayu? Janganlah butang baju Melayu. Ya Allah, cantik. Emas ni, emas guys. Ya Allah, terima kasihlah. Memandangkan apa ni? Kita maksudnya ini menyebabkan kita kena tindik dia ke? Memandangkan harga emas tengah naik sekarang. Wah, terima Inilah kasih. aset lah. Dan seterusnya, Terima kasih. budak-budak kan kena hadiah juga. Ya Allah, music. masih ya. Masih drum. Okay, siap bateri. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih sebab bagi bateri kak. Terima kasih bagi Mantap. bateri sekali. Tak dulu Agak berat. Cuba awak guess. Dia ni apa? seperti macam beg yang dipenuhi dengan Lego ataupun mainan. Saya Bukan rasa. Lego kot. Kalau Lego dia tak seberat ini. Ataupun macam bola-bola squishy ke apa ke. Plushies. Betul ke awak cakap? Oh, this is so nice. Oh, kita dapat telur guys. Telur. Telur wawa. Egg wawa, telur wawa. Wawa ada telur guys. Wawa ni dia bertelur. Learn at school, letters and numbers. Oh, thank you so much. So ni ada kunci dia. So tarik kunci dia. So mungkin telur ni pecah. Tapi saya tak nak tarik sekarang. Biar Ria Akira yang tarik nanti. Dia bila kita buat birthday party anak ni, banyak sebenarnya hadiah yang kita tak akan bagi dia terus main lah. Dia ada yang 18 months baru buka, macam tu. Thank you so much kepada yang memberi. Terima kasih banyak-banyak. Telur kau. Ini hadiah bukan untuk Ria, hadiah untuk saya. Kenapa? Kenapa? Awak akan tahu. Apakah dia? Ini hadiah untuk bapak Ria Akira. Takkanlah guys. bapak Ria Akira. Nampak guys, nampak guys. Ya Allah. Swimming pool. Ya, saya akan berendam di dalam ini. Selepas rumah kami siap. Ya Allah. Nampak? Swimming pool guys, swimming pool. Alhamdulillah, terima kasih. Saya memang ada nawaitu nak beli tapi setelah membuka ini saya tak belilah. Memberi towel mandi untuk Ria Akira. Okey, elok. Towel mandi, okey bagus. Dia pun dah makin besar. Dan juga kelengkapan baby Happy Joy set. Boleh wangi-wangi, ada krim, lavender. Dia okey ni. Suka dia ni. Ada 4 barang. Mantap. Ada cleanser, moisturizer, relax, stay fresh. Biasa budak-budak pun
Macam skincare rutin lah. Buka. Seronok ke ni mat. Oh, Piano mat. Yang apa, pakai kaki. Betul. Ya Allah. Memang rumah ni akan penuh musical lah. Drum dah ada, piano dah ada. Lama-lama buat band lah Mungkin diorang nak Ria jadi musician. Daripada tak ada nama. Nama tiada. Ini dia, Barbie. Patung. So ini satu. Happy birthday Ria. Oh, Martin. Martin bagi apa? Martin bagi xylophone, kacuk saxophone. Kacuk saxophone? Tak ada kacuk. Ada ting 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 ting. Okay, seterusnya kita akan buka daripada anakku. Tapi tiada pemberinya juga. Dalam dia baju ni. Ada baju, ada teddy bear. And then ada mungkin ada apa lagi? Ni hadiah yang nampak tak apa ni kita tak payah buka. Seterusnya kita luggage. Wah. Alamak. Ada luggage ah. Luggage yang dilengkapi dengan dapur sebenarnya. Ya Allah. Inilah kitchen travel set. Let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Suara mama sedap ke? Yo, let it go. Ini siapa punya? Ini saya punya. Ini Ria Pot punya. Oh. Awak punya tak ada, okey? Okey. Tapi tadi awak dah ada satu dah kan? Yo. Skateboard. Later kita buka, okey? Nanti adik makan lah. Janganlah bagi adik makan. Awak je makan, okey? Tak makan lah. Oh, kita makan. Okey, kita akan unboxing lagi lah. Banyak gini. Oh. Tak ada. Daripada siapa tak ada, tak tahu. Oh. Adakah kita akan dapat emas lagi? Adakah? Oh, ternyata ianya adalah emas, tuan-tuan dan puan-puan. Wow. Heritage Jewellery. Buka. Oh. Ya Allah. Subang guys. Ni lawa. Ada apa ni? Masya Allah. Bunga. What's on the news today? Alhamdulillah, terima kasih pada pemberi. Alhamdulillah. Actually, hari tu pun ada orang bagi ni. Ada bagi gold bar. Thank you so much. Itu Kak Fiza dengan Amanda. So, ada orang sampai-sampai terus, Syah simpan ni Syah. I tak boleh letak sini. Ini lukis-lukis. Ni pun bagus sebenarnya. Saya ada lukis. Ya, ini Ria Pot punya. Mungkin nanti awak tolong saja, okey? Ini lukis-lukis untuk Ria, bagus. Fill with water. Oh, kita pakai air saja. And then dia boleh lukis. Dia tak messy ni. Dia tak messy. Dia faham jiwa mak-mak. From Nurfaya. Pak punya anak. Okey. Buku Saya kot? bagi buku. Buku. Yes. Saya rasa yang balut ni Pak Put. Jenis. Tak ada seni-seni sikit ni. Dia tak. Adalah seni. Dia macam, aku nak balut ke aku nak buat kapal terbang? Dia jenis, dia pergi kedai. Dia pergi kedai, dia minta ni orang kedai tu nak separuh. Kita orang tak jual separuh. So dia balut semua, dia gunakan betul-betul. Tebal nampak? Masya Allah. Masya Allah. Kita ada ikrok. Saya ada ikrok. Ini untuk awak. Sebab Ria memang belum mengerti baca, ni ikrok untuk awak. Awak nak jadi ustaz kan? Ya dah kita. Okey, kita tengok. Seti, awak boleh baca tak? Boleh baca. Try. Kita try. Alright, Seti, cuba bacakan. Try baca. Baca ni. Alif, ba. Ni? Ba, alif, ba. Hmm. Alif, ba, alif. Ni huruf apa ni? Huruf Ni? ba, ta, sa. Alhamdulillah. Repeat after me, brother. Alhamdulillah. Ni semua. ada cerita Sri Kandi Islam. Ni semua untuk wanita-wanita. Siti Aisyah. Alhamdulillah. Kita ada daripada Sport Direct. Tak tahu siapa bagi. Sport Direct. Kasut boot bola. Bukan. Tak pasti siapa bagi. Oh, nice. Puzzle dan juga reading book. First word. Ni macam besar ni ya. Iya, ini besar. Ini daripada Amanda dan Akil, Kak Tintin. Kak Tintin. Kak Tintin kemain besar bagi Kak Tintin. Kak Tintin ni makcik saya. Nenek saya dengan mak Kak Tintin adik-beradik. Jadi Kak Tintin dengan mak saya
Cousin. Saya ni anak buah Kak Tintin. Kak Tintin pula makcik saya. Ayuh. Tapi sementara saya masuk ke dalam family tu, semua orang jadi nenek bila kita ada anak. We gonna unboxing This this. one we going to use back at your birthday lah. Recycle lah. Recycle lah. Hadiah yang diberi oleh Kak Tintin sekeluarga. Ten 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 ten. Wow. It's a car, bro. It's a Baby wagon. Ni untuk Lego lah, dia tak letak dalam. Terima kasih Kak Tintin. Terima kasih banyak. Maknanya Ria kira di usia 1 tahun dah ada kereta. Kak Tintin nanti jangan lupa send grant Saya rasa ni ada satu lagi ni, dia nampak macam pesen-pesen Kak Tintin juga. Ini mari kita baca, mungkin daripada Nana adik kepada Kak Tintin. Adakah saya betul? Oh, daripada moyang Ria Akira, Umi Azizah. Ataupun di sini Malomi, Nenek Uteh. Nenek Uteh. Nenek saya maksudnya moyang Ria Akira. So kita buka. Oh, so Kak Tintin satu hadiah. Dengan anak beranak. Maksudnya Kak Tintin jadi Nenek Tintin untuk saya tengah raya. Kak Tintin dah Nek Tin. Nek Tin. Okay, shout out to Nenek Tin. Shout out Nenek Tin. Kak Tintin dah jadi nenek. Tapi itulah Ini hadiah daripada nenek saya dan juga moyang Ria Akira. Alamak. Okey, ini dah baby toy animal spinner. Spin. Daripada Nenek Uteh. Yang besar ni lah saya bagi tahu dulu lah yang besar ni apa cerita dia. Yang besar ni adalah rumah. Tahu tak castle? It's a doll house castle tu. Dan hadiah ini daripada Pak Nel. Macam-macam Azni. Ya. Tom Tomba. Itu dia orangnya Pak Nel yang datang awal ke majlis. Dia orang pertama yang datang dan hadiah tak sempat balut. And then dia cakap hadiah dekat dalam kereta. Tapi berat tau. Dia cakap. Ubay pergi ambil. Pak Nel tak larat. Rupa-rupanya rumah ni dan ada lagi satu dan dia tak sempat balut. Tapi thank you so much kepada Pak Nel. Dia tak beritahu dia datang ke tak. Tahu-tahu dia datang. Tahu-tahu dia hadir. Okey, thank you Pak Nel. Yang ni kita tak unboxing lah. Kita unboxing sebab kita tunggu rumah siap. Lepas tu kita terus pasang. Jadi Ria Akira pun dia menerima rumah daripada Pak Nel. Betul. So kereta dah ada. Kereta ada, rumah ada. Rumah ada, okey lah Tanah lah, tanah. Ada siapa-siapa nak bagi geran tanah? Mungkin kita boleh dapat tanah daripada bakal latuk dia lah. Bakal latuk. InsyaAllah kita doakan Mama Z mendapat jodoh yang baru. Mama Z mendapat jodoh yang baru, amin. Okey, kita ke seterusnya. Ini daripada Aunty Aini dan Aryan. Oh, Aini member saya Aini. Terima kasih. Sorry Aini. Rakus sikit Rakus. Wow. Dapat rumah lagi. Dapat rumah lagi. Memang rumah lah ni cup. Boleh teach Raya. Ni memang kena bagi sekarang ni. Bagi dia belajar apa semua. Ya betul lah, 12 months. So 1 year lah. Thank you so much. Shout out to Aunty Aini. Wow. Ni daripada Shout out kita nak shout out kepada KJ dan family. Thank you KJ. Khairul Jamain, bukan Khairi Jamaluddin Hot FM KJ bagi tandas guys. KJ bagi tandas? Rumah dah ada, tandas tak ada, dia bagi. Bukan tandas lah sayang. Meja makeup. Meja makeup. Tandas dia cakap. Sebab saya nampak air ni. Ya Allah. Bathroom. Tandas. Bukan meja makeup lah. Sebab dia kan leping. Aku ingatkan meja makeup. Sumpah. Ya Allah. Saya awak ingatkan poti. Oh, bathroom sink. Wah, dia memang dapat kelengkapan rumah Sejak bila birthday dapat kelengkapan rumah? Ni ada hair dryer, ada lipstick. Ya Allah, hai. Oh, kerja jual tanah. Patut daripada dia kita harapkan geran tanah. Tapi dia bagi geran tandas dulu. Thank you so much KJ. Tapi ini macam hadiah yang kita tak boleh buka dulu lah ni. Ada lagi? Belakang semua okey, tak ada. Okey. Belah sana pula. Alright, silakan Yang Arif. Yang ini saya rasa bukan. Ini saya tahu siapa punya ni. Sebab ada Save Wise ini.
Save Wise, come here. Wah, macam pula jangan. Itu anjing. Okay, this is yours. Wow. Okay, I don't know daripada siapa. You. You know who give you this? Auntie. Yeah, so this is from Antia, guys. Shout out to Auntie ya. Shout out to Antia. Tunjuk kamera. Thank you, Auntie. Shout out lah. Shout out lah. Bukan shout out. Okay, Seti boleh ambil ni. You can go play. This one you can open. Okay, go play. That one can open. And then you... Go here. Don't lalu depan kamera. Okay, biasa shoot Antia help. anak ni macam ni guys. Shot Antia di belakang kamera. Dia diam je. Dia diam. Dan ini, wah. Ini hadiah untuk Ria Pot. Memang ada rupa-rupa Ria lah. Memang betul. Jadi duyung from Antia. Kertas pun separuh. Jenis tak ada modal ni orang. Sebab dia masih belajar. Kita faham lah, kita faham. Shout out to Antia. Shout out to Antia. Ini daripada Baby Shop. Tak tahu siapa bagi. Ni baju. Aunty Cu Juli, Kak Juli. Ni kawan mak saya kot mungkin. Ataupun daripada kita punya vendor-vendor yang datang. Thank you so much. Ni kita kena unboxing nantilah. Ni mungkin saya rasa baju lah ni. Baju betul. Baju dia dah berapa pasang dah. Alhamdulillah. Ni, saya beli baju. Terusnya ini daripada siapa ni? Tak pasti daripada siapa guys. Apakah itu? Baju juga? Ya, Kids Tale, baju juga. Baju juga. Ni baju tidur ni. Ni macam jumper. Jumper, baju tidur. Terima Thank you. kasih. Kita memang memerlukan baju sebab baju dia banyak dah tak muat. Ya, dia masih jenis bam-bam. Yang ini saya macam tahu siapa. Ini rasa Amar dan Amira daripada Pakcik Arab dan Pakcik Aunty Moon. Arab. Amboi Pakcik Arab macam tu pula. Terima kasih Pakcik Arab, Aunty Moon. Oh, lawa. Dia bagi sekali dengan legging. Dia satu set. Comel lah. Thank you, tapi dia tulis itu Amar dan Amira. Tapi Amar tak dapat hadir. Tak dapat hadir. Amar bad mood masa tu. So Amira seorang-seorang pergi main. Amar sama kan bad mood dengan Seth pun hari tu bad mood. Sama. Memang season dia kot. Thank you Pakcik Arab dan Aunty Moon. Thank you. Baju sini. Boleh. Ini hadiah memang best. Shock punya. Mata dia kecil je. Cartier Balance. Every teddy is lovingly handcrafted with the same care grandma took to patch him up. Me to you. Ni handcraft. Nampak dia jahit sendiri. Mata dia kecil betul. Mata kecil betul ni? Mata dia memang kecil. Thank you. Shout out kepada sesiapa yang memberi. Terima kasih banyak. Wow! Ini kita ada dessertnya. Okey, toilet dah ada. Dessert. Home supermarket. Rumah ada, kereta ada, tandas ada, bisnes pun dah ada guys. Okey. Complete life anak saya. Tunggulah bila Antia balik. Kalau dia tak beli barangan yang Ria jual, siap dia. Terima kasih kepada pemberi. Long term lah Diorang memang fikir long term. Diorang fikir long term. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih orang-orang baik yang telah hadir. Ya Allah, memang bisnes. Ni lagi satu bisnes. Kita ada bisnes guys. Ya Allah. Weh, Cupcake. korang bagi hadiah macam ni, bukannya Ria je suka ni, mak pak Ria pun boleh main ni. Baking and decorating. Ni lebih cik. Best gila. Ada lilin. Yang ni biar mak bapak dia yang main. Kita boleh buka play school lah kat sini. Dah boleh nampak dah. Office ni pun macam besar je. Seterusnya ini. Terbalik. Ini ada teddy bear ni disumbat buat handstand. Maksudnya dah dekat 3 minggu dia buat handstand. Tada! Thank you. Tak ada pemberi. Thank you so much. Ni lawa. Lembut. Tak ada pemberi. Daripada Kaison. Nampak Kaison. Another business. Kita akan buka vendor ice cream di situ. Ya Allah. Ice cream shop. Tut. Nampak ice cream shop guys. So memang mak-mak dia lah yang akan main. Thank you so much yang dah bagi ice cream shop. InsyaAllah nanti kita orang meniaga. Jemput-jemput datang. Ini daripada Jiang and Yang.
Atim punya ni. Saya rasa ni Atim punya ni. Kita punya helper, punya kawan, punya majikan. Betul. Thank you. Share. 谢谢Lia. Dia sama. Oh. Tak sah lah kalau kita dah macam tu pula buat landing kat kaki saya. Betul-betul rakus saya buka. Ya Allah. Kalau buka kedai tak ada counter cashier, tak sah guys. Ya Allah. Kita ni macam ada cashier sikit. Ada ceiling, ada duit dah. Ada ceiling. Ya Allah, maafkan. Weh, dahsyat permainan budak-budak sekarang. Kalau dulu kalau buat birthday party dapatnya batu seremban, batu lesung. Open for business. Biasa budak-budak mudah leka. White milk. White milk. Itu daripada? Daripada Uncle Apple and Aunty Sarah. Oh, thank you Uncle Apple dan Aunty Sarah. Shout out to Atuk Apple. Okay. Atuk Gigi dah tak ada Apple. Uncle Apple, thank you so much. Dan juga Aunty Sarah memberikan hadiah pada Ria. Kita mari kita tengok. Oh, is a gegel punya. Tunggu, Ria dah ada rambut lah Itulah. Masa sekarang ni belum lagi ni. Cute. Nice. Very nice. Tapi Ria tak ada rambut lagi. Mungkin nanti birthday Uncle Apple, Ria bagi gigi. Thank you so much Sarah and Apple. Thank you. Ni kawan saya daripada Astro. Hey, siapa di sana? Yo, itu trademark dia. Ya Allah. Next daripada enggak pasti. Gajah. Kita ada gajah. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita ada daripada Alia dan Kamil. Oh, Alia dan Kamil yang dah terbuka. Dia dah beli ni hadiah tapi tak sempat nak datang. Oh. Hari tu baru dia kasih kita. Alia, shout out tu Alia dan Kamil daripada Home Living. Yes. Yang tengah buat rumah kita sekarang. Thank you so much Alia dan Kamil. Ini macam dinosaur dengan telur-telur dinosaur lah. Oh, ni berat ayam. Aduh. Ni berat. Apa yang berat ni? Berat lah. Seth Wise lagi from Ya Gaming. Allah. Seth Wise, come on here. For Abang Seth, hope you like the gift from Gammy. Belum. Belum lagi. Unboxing dulu. You don't want to open ke? This is for you. You want to open? Jangan open lah. Okay, open lah. Jangan open pula. Open lah. Open now. We want to see. What do you think is inside? Oh, bro. Wow. Let Papa see first. Okay. Wow. Oh, ini barang. Oh, ini barang. Patutlah berat. Ini barang tak boleh tidur punya barang. Tak boleh tidur je barang, bos. Sebabkan Oh, bro. Ya Allah, bro. sebabkan dia suka menyanyi kan Dia suka menyanyi, dia orang bagi dia mikrofon. dengan speaker. And karaoke system. Ini jenis kalau makcik-makcik Zumba, makcik-makcik Tai Chi pagi-pagi kan. Inilah barang dia. Sati, This is yours. you have a microphone now. Black speaker. Yeah, black speaker. You like it? Yes, and the green speaker don't have. Apa dia? Green speaker Green, don't have. green speaker kat belakang. Ni, okay. This is yours. This is yours, Sati. The green speaker is mama. Oh. What do you say to Cik Da, Gemi and Aunty Dinda? Thank you. Thank you je. Thank you for? Thank you for buying me speaker and microphone. Shout out. Okay, shout out. Shout out. Okay. Shout out tu? Shout out to Aini. Okay lah, Aunty Aini. Thank you bro. You can continue what you doing. Okay. Weh, ada tak benar? So the last one. Ya. Oh, terima kasihlah buat yang memberi hadiah. Wow. Kami dah tak payah beli hadiah. Ini memang sesuai untuk Ria. 12 months. Ya. Sebab dia nak belajar. Ada apa dua, dia ada semua. kena buka yang ni dengan ni. So thank you so much. Banyak sangat hadiah ni.
Ya Allah. Baru dia main. Okay, Ria Akira. Ni kalau bosan juga tak tahu cakap apa. Dia ada tutorial Ria Akira. Ada-ada yang kita orang dah buka sebab kita orang sekarang duduk rumah kecil. So, anak-anak tak tahu nak buat aktiviti apa. So, thank you so much kepada yang memberi hadiah-hadiah ini dan yang mendoakan Ria Akira dan keluarga kami. Mungkin ada kata-kata daripada awak? Terima kasih pada semua yang terlibat dalam Majlis Ria Akira. Shout out kepada semua kawan-kawan kita. Oh, shout out. Terima kasih juga pada semua yang datang yang dapat meluangkan masa dan memeriahkan majlis kita. Semoga kalian semua dimurahkan rezeki dan doakan kesejahteraan kami sekeluarga, terutamanya Ria Akira lah. Terima kasih banyak-banyak. Ni memang first time buat video apa ni? Unboxing. Unboxing. Saya tak pernah buat video-video unboxing ni. Okay, so Very interesting lah. thank you so much yang memberi dan jangan lupa subscribe YouTube channel ni supaya tahun ni kita dapat capai 100k subscribers. Okay. Shout out kepada peminat-peminat Ihin. Oh, nak shout out juga? Shout out kepada peminat-peminat Ihin yang dah banyak membantu channel ni. Okay, kita naikkan 100,000k guys. Come on. Mungkin lepas dah 100,000k kita buat doa selamat. Kita berdoa selamat insyaAllah. Doa kesyukuran. InsyaAllah. Kita angkat play button tu. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ubay MZ. Subscribe guys. Subscribe guys. Lepas tu jangan lupa support bisnes saya. Ya. Jangan lupa. Awak kena cakap kamera kat kamera. Cakap kat dia. Jangan lupa support Nintio. Awak sayang papa ke? Ya tahu cakap guys. You want to go papa house or you want to go London? Papa house. Cantik Ya. Sati, who is your father? Ini dah Ubay. Oh, okay. Who is your mama? Sedang besar. Oh. Ubay handsome ke? Ya. Hui, sampai terbatuk. Handsome sangat lah tu. Okay, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.